Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam PPTM Peneraja Kecemaran Guru Bertaraf Dunia. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi kerana telah dikurniakan kesihatan bagi bersama-sama mendengarkan bual bicara forum kita pada hari ini yang bertajuk Kerancuan Bahasa Menjejaskan Kemahiran Bertutur dan Mendengar Individu. Baiklah, sidang hadirin, sebelum saya memulakan forum kita pada pagi ini, alangkah indahnya jika kita berkenalan dengan kedua orang ahli panel kita pada pagi ini. Di sebelah kiri saya, cantik molek penuturnya iaitu saudari Farah Saleha yang merupakan seorang bijak bertutur dan petah berkata-kata. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Seterusnya, di sebelah kanan saya pula, panel kedua yang merupakan seorang yang bijak dan arif lagi bijaksana. Maafkan saya, yang arif lagi bijaksana dalam dunia bahasa Melayu. Apa khabar saudari Atika? Semangat yang baik. Alhamdulillah. Selaku saya pula, saudari Bina Hakim binti Muhammad Farhan selaku moderator anda pada pagi ini. Baiklah, sidang hadirin sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin bertanyakan satu soalan kepada para hadirin. Pernahkah anda semua mendengarkan seseorang individu itu berkata seperti ini? Dia ni macam okeylah agaknya, ataupun ayat yang berbunyi seperti ini. I don't know lah, saya rasa dia memang macam tu. Nampaknya macam biasa bukan? Tetapi ini merupakan salah satu contoh kerancuan bahasa. Masih tidak faham? Biar saya jelaskan. Apa itu kerancuan bahasa? Menurut Tiongkok Siong pada tahun 2006, kerancuan bahasa merujuk pada bahasa yang tidak teratur, bercampur aduk dan juga tidak menepati peraturan-peraturan tata bahasa atau laras bahasa yang baku. Menurut beliau lagi, kerancuan bahasa berlaku apabila penutur menggunakan bahasa Melayu bercampur dengan bahasa lain, utamanya bahasa Inggeris, atau apabila suatu ayat dan perkataan disalahgunakan sehingga makna berkabur. Perkara ini bukan pinjaman bahasa yang rasmi dan sah. Sebaliknya, kerancuan berlaku dalam pertuturan seharian, media sosial dan juga dalam penulisan. Lama-kelamaan, perkara ini mula menggugat keaslian dan kefasihan bahasa Melayu itu sendiri. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, alangkah eloknya jika saya mengalu-alukan panel saudara pertama kita untuk memberi hujah beliau akan isu kerancuan bahasa yang semakin menular dalam negara kita, sekaligus memberikan pandangan beliau terhadap kesan kerancuan bahasa kepada semua individu. Dipersilakan saudara Farah. Izinkan saya untuk kupaskan isu kerancuan bahasa terlebih dahulu. Dalam era media sosial dan budaya hiburan yang sangat kuat, kadang-kadang kita tidak sedar bahawa penggunaan bahasa telah berubah. Contohnya dalam dialog drama atau lirik lagu, mungkin kita sering ada seperti you nak follow I tak? Kali ini sebenarnya adalah contoh pencampuran bahasa ataupun lebih dikenali sebagai code mixing yang semakin popular dalam kalangan kita. Fenomena ini juga telah dikaji oleh persekitaran berbagai konteks di Malaysia, iaitu dalam kalangan sekolah menengah di Sabah misalnya. Kajian menunjukkan wujudnya kerancuan bahasa dalam kalangan akibat percampuran bahasa Melayu dan Inggeris yang dikaji oleh Enda Sadatul 2020. Selain itu, kita juga mengetahui bahawa budaya popular seperti drama dan filem turut menyumbang kepada sikap pertuturan yang bercampur aduk dalam perbualan seharian. Contoh yang dapat saya kongsikan kepada semua pendengar pada hari ini ialah drama yang bertajuk Kampung People. Saya tidak percaya bahawa pendengar turut menyaksikan drama yang menjadi fenomena dalam kalangan rakyat Malaysia pada suatu ketika. Watak Laila yang dimainkan oleh Rina Diana menjadi bualan hangat di media sosial dan menjadi ikutan oleh kebanyakan masyarakat dalam
perbualan keseharian mereka, sama ada dalam secara lisan maupun dalam media sosial. Mereka akan gaya dan lembut penyampaian skrip bagi drama itu. Misalnya, panggilan nama Jaafar diubah menjadi Jaafar. Jaafar, you dah tak sayang kita ke? Secara tidak langsung, kita sebagai penonton tekan ni, terutamanya pelajar dan generasi muda akan mula terpengaruh dan mula meniru gaya pertuturan tersebut dalam kehidupan harian kita apabila ini menjadi kebiasaan dalam media hiburan, dan juga dari segi aspek intonasi, sebutan dan gaya bertutur. Kajian oleh N dan juga Sayatu 2020 juga mendapati pelajar yang kerap terdedah kepada media bercampur bahasa cenderung meniru gaya pertuturan tersebut dalam komunikasi harian. Manakala pendapat Mahmud dan juga Mahmud et al. 2023 menjelaskan bahawa percampuran kod dalam lirik lagu memberi kesan terhadap cara maja menilai bahasa baku yang akhirnya dianggap kurang menarik apabila dilihat dengan lebih mendalam. Saya mendapati bahawa faktor utama kepada masalah ini ialah pengaruh media sosial yang luas, keinginan untuk kelihatan moden serta kurangnya kesedaran. Tak lain tak bukan seperti yang saya katakan sebentar tadi, drama sebagai contoh. Jelaslah kesan daripada karakter ini termasuklah kepekaan terhadap struktur ayat yang betul, penguasaan kosakata yang lemah dan penyusutan rasa bangga terhadap bahasa kebangsaan. Justru kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab perlulah lebih berhati-hati memilih kandungan media, memperkukuh penggunaan bahasa Melayu baku di sekolah dan juga universiti, serta menanam sikap bangga menggunakan bahasa sendiri agar jati diri bangsa kekal terpelihara. Selain menjejaskan struktur ayat dan kosakata, pelajaran bahasa juga memberi kesan besar terhadap kemahiran mendengar dan bertutur dalam bahasa Melayu. Apabila seorang terbiasa dengan percampuran bahasa dalam media seperti drama, lagu, media sosial, kepekaan mereka terhadap sebutan, intonasi dan struktur bahasa baku akan berkurang. Oleh itu, mereka akan menjadi terbiasa dengan bentuk bahasa yang dilontarkan oleh pengaruh budaya popular. Sebagai contoh, apabila kita sebagai penonton sering mendengar watak dan drama yang menggunakan campuran bahasa dan Inggeris, bahasa Melayu dan Inggeris, maafkan saya, seperti "You are so awkward" ke? Perkara ini lama-kelamaan membuatkan pendengar mula menerima gaya pertuturan ini sebagai suatu perkara yang normal. Akibatnya, kemampuan mendengar untuk mengenal pasti kesalahan bahasa akan berkurangan dan kebolehan bertutur dengan struktur bahasa Melayu yang betul akan menjadi lemah. Saya berpendapat bahawa bahasa campuran dalam media menyebabkan penutur gagal untuk membezakan antara sebutan baku dan sebutan tidak baku ketika berinteraksi. Oleh itu, mereka lebih cenderung menggunakan unsur bahasa asing dalam pertuturan seharian mereka tanpa mereka menyadari bahawa perkara itu sebenarnya mengganggu kelancaran dan keaslian komunikasi bahasa Melayu. Selain itu, menurut Nasir dan Yusof 2023, pengaruh komunikasi digital yang menggunakan bahasa rojak dan bercampur di media sosial menjadikan pengguna lebih fokus pada mesej ringkas, bukan ketetapan bahasa. Secara tidak langsung, hal ini akan melemahkan kemahiran bertutur rasmi yang memerlukan struktur dan kosakata baku yang sempurna dan tepat. Kesannya, kemahiran mendengar seseorang individu turut berkurang kerana orang mampu untuk membezakan penggunaan bahasa yang terdasar, sementara kemahiran bertutur menjadi tidak teratur serta kurang tepat dari segi tata bahasa dan juga sebutan. Jika perkara ini dibiarkan, mutu komunikasi dalam bahasa Melayu akan semakin merosot dan sukar untuk dipulihkan. Oleh itu penting untuk kita sebagai pengguna bahasa Melayu untuk menyimpulkan penggunaan bahasa supaya bahasa yang digunakan oleh kita dalam media sosial dapat melatih telinga yang mendengar dan lidah yang bertutur supaya terbiasa dengan bahasa Melayu yang betul melalui bahan audio seperti berita, dokumentari dan podcast yang mengaplikasikan bahasa baku. Semoga dengan cara ini, kemahiran mendengar dan bertutur dalam bahasa Melayu dapat terus dipelihara walaupun dunia
dan teknologi pada hari ini terus berkembang tanpa batasan. Saja daripada saya. Terima kasih kepada saudari Farah Soleha atas perkongsian beliau yang sangat bermanfaat sebentar saja tadi. Tanpa melengahkan masa, saya meneruskan agenda forum kita pada pagi ini dengan mempersilakan saudari Bini Atika untuk mengutarakan pendapat beliau pula. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari Ina Hakim selaku moderator forum kita pada hari ini. Masjid semesta tanya dan para penonton bertanya, mengapakah kemajuan bahasa ini berlaku? Terdapat beberapa faktor yang terjadi disebabkan kemajuan bahasa ini. Yang pertama, antara faktor berlakunya kemajuan bahasa ini adalah disebabkan oleh struktur ayat yang tidak jelas. Hal ini demikian kerana susunan perkataan yang tidak tepat akan mengabulkan maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh penutur atau penulis. Contoh ayat yang mengalami kesalahan tersebut ialah, kerana hujan basah, bagi saya berjalan ke sekolah. Ayat ini disusun secara tidak logik dan tiada tanda hubungan sebab akibat yang betul. Ayat yang sebetulnya ialah, kerana hujan. Ayat sebetulnya ialah, baju saya basah kerana saya berjalan ke sekolah dalam hujan. Selain itu, faktor yang seterusnya ialah kerancuan bahasa berlaku juga disebabkan oleh kesalahan dalam aspek tata bahasa seperti penggunaan imbuhan ataupun jodoh bilangan yang tidak tepat. Kesalahan ini boleh mengubah makna asal ayat dan menimbulkan kekeliruan kepada pendengar atau pembaca. Misalnya ayat, pergi ke sekolah setiap hari Ahmad. Pendekkan ayat itu. Ayat ini mengalami kesalahan dari segi kedudukan subjek dan predikat. Kesalahan ayat tersebut ialah predikat pada di hadapan dan subjek pada di belakang. Mengikut peraturan sistem tata bahasa, ayat yang dramatis perlulah mengikut subjek di hadapan ayat dan disertakan predikat. Seterusnya, ayat yang terlalu panjang dan mengandungi terlalu banyak maklumat tanpa struktur yang jelas juga boleh menyebabkan pembaca atau pendengar hilang tumpuan terhadap maksud utama yang ingin disampaikan. Contoh ayat tersebut ialah, semalam ketika saya sedang berjalan ke sekolah bersama kawan saya yang baru berpindah dari Kuala Lumpur selepas ayahnya dinaikkan pangkat dan kami berbuat tentang kerja sekolah yang diberikan oleh cikgu yang sangat banyak itu. Tiba-tiba hujan turun dengan lebat menyebabkan dalam basah kuyup. Ayat yang betul ialah, semalam ketika saya sedang berjalan ke sekolah bersama kawan saya baru berpindah dari Kuala Lumpur sebab ayahnya dinaikkan pangkat dan kami berbuat tentang kerja sekolah yang diberikan oleh cikgu yang sangat banyak itu. Tiba-tiba hujan turun dengan lebat menyebabkan kami basah kuyup. Pada pendapat saya, isu kerancuan bahasa yang hangat pada masa kini ialah masalah penggunaan bahasa yang tidak tepat. Isu ini sering berlaku dalam percakapan harian, media sosial dan penulisan tidak formal. Misalnya, penggunaan bahasa rojak seperti, saya nak confirm dengan dia. Perkataan confirm berasal daripada bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu, perkataan bakunya ialah sahkan atau mengesahkan. Maksud sebenar confirm itu ialah sahkan atau mengesahkan. Oleh itu, terdapat beberapa kesan apabila berlakunya kerancuan bahasa. Antara kesan tersebut adalah dapat menjejaskan kejelasan makna. Kerancuan bahasa menyebabkan nasihat disampaikan menjadi kabur, tidak tepat atau ditafsirkan dalam berbagai makna sekaligus menyebabkan komunikasi yang berkesan antara penutur dan pendengar. Kali ini akan menjejaskan komunikasi antara dua hal, iaitu penutur dan pendengar. Selain itu, kerancuan juga dapat menurunkan kualiti bahasa Melayu. Penggunaan struktur ayat yang tidak lengkap, imbuhan yang salah dan penggunaan kata pinjaman yang tidak terkawal akibat kerancuan boleh menjejaskan keaslian bahasa Melayu sebagai lingua franca. Seterusnya, kerancuan juga menyebabkan pemahaman teks bertulis. Dalam penulisan rasmi, sastra atau akademik, kerancuan akan menyebabkan pembaca untuk memahami maksud sebenar penulis dan menjejaskan kualiti penulisan serta kredibiliti penulis. Langkah untuk mengelakkan kerancuan bahasa ini
Yang pertama, kita mestilah menggunakan bahasa Melayu dengan betul, terutamanya ketika ada di tempat awam, media sosial dan dalam penulisan. Selain itu, kita juga boleh memperkaya kosakata kita melalui aktiviti membaca buku, artikel dan karya sastra dalam bahasa Melayu. Pada era globalisasi ini, kita dapat membaca buku secara dalam talian dan ada maklumat di hujung jari saja. Dan pada itu, ibu bapa juga turut memainkan peranan penting dalam usaha untuk mengelakkan kerancuan ini berlaku dengan memberikan didikan kepada anak-anak dan umum mereka masa kecil. Seterusnya, kemahiran mendengar, kesan kerancuan bahasa terhadap kemahiran mendengar juga. Yang pertama, perkembangan penggunaan bahasa yang tidak serakam dan bercampur atau dikenal sebagai kerancuan bahasa telah menimbulkan cabaran dalam usaha memahami mana sebenar ujaran yang didengar. Fenomena ini wajib dikaji bagi mengenal pasti kesannya tahap kefahaman dan kecekapan pendengar dalam suatu konteks komunikasi. Antara kesan utama kerancuan bahasa adalah laku gangguan terhadap kefahaman makna. Apabila seorang penonton mendengar perkataan dan struktur ayat yang bercampur-campur, pendengar mungkin suka untuk memahami maksud sebenar yang ingin disampaikan. Misalnya, apabila penonton menggunakan ayat seperti ayat cakap dengan dia tadi, tapi dia macam benda je. Pendengar yang tidak faham maksud perkataan I dan benda mungkin tidak faham maksud ayat tersebut dengan tepat. Selain itu, kerancuan bahasa juga boleh menggunakan konteks dan nada makna sepatutnya pertuturan. Dalam kehidupan seharian, pertuturan memainkan peranan penting dalam membolehkan manusia berhubung antara satu sama lain. Namun, pengaruh media sosial, filem dan percampuran budaya telah menyebabkan kerancuan bahasa semakin berdewasa. Dengan ini penting untuk kita mengkaji bagaimana kerancuan bahasa memberi kesan terhadap kemahiran bertutur dalam kalangan masyarakat masa kini. Kerancuan bahasa boleh menjejaskan kelancaran bertutur. Penonton yang terbiasa menggunakan perkataan daripada berbagai bahasa dalam satu ayat menjadi kurang yakin untuk bertutur dalam bahasa Melayu berbaku. Mereka mungkin tak agak-agak mencari perkataan yang sesuai dan akhirnya mencampur adukan bahasa semasa bercakap. Ini menunjukkan bahawa penguasaan kosakata dan struktur bahasa Melayu semakin lemah. Selain itu, kerancuan bahasa juga boleh menimbulkan salah faham dalam komunikasi. Apabila seorang menggunakan perkataan pinjaman atau perkataan asing yang tidak difahami oleh pendengar, mesti yang disampaikan mungkin disalah tafsir. Hal ini menjejaskan keberkesanan komunikasi dua hala dan boleh menyebabkan kekeliruan dalam perbualan. Di samping itu, kerancuan bahasa dapat mengurangkan rasa bangga dan kecintaan terhadap bahasa Melayu. Apabila masyarakat lebih gemar menggunakan bahasa campuran, mereka secara tidak langsung memikirkan penggunaan bahasa baku. Dalam keutamaan, identiti bahasa Melayu semakin sebab identiti bahasa Melayu sebagai bahasa kebahasaan boleh terhapis. Itu sahaja daripada saya. Bila terima kasih atas perkongsian saudari Bini Atika. Nampaknya dengan perkongsian kedua-dua ahli panel kita, forum kita telah sampai ke penghujungnya. Sebelum saya mengakhiri maudhu bicara forum kita pada pagi ini, alangkah eloknya jika saya menambah serta sedikit pendapat saya pula. Seperti yang Cik Bini Atika berkatakan sebentar saja tadi, ibu bapa sangatlah memainkan peranan dalam mendidik anak-anak bagi menggunakan bahasa yang baku serta menggunakan standard yang sebenar-benarnya. Pada pendapat saya, perkara tersebut amatlah perlu dititik beratkan oleh semua ibu bapa. Hal ini dikatakan demikian kerana salah satu penyebab isu kerancuan bahasa mula timbul disebabkan oleh kurangnya didikan bahasa sejak kecil. Seperti kata mutiara bahasa Melayu menentur bulu biala dari rebungnya. Izinkan saya bertanya kepada anda sekalian, adakah kalian di rumah mendidik anak-anak anda dengan berkomunikasi dengan orang sekeliling menggunakan bahasa Melayu yang betul? Sudah pasti ayat yang anda gunakan untuk berkomunikasi dengan anak-anak di rumah untuk seharian adalah menggunakan bahasa Melayu wajib. Sudah tentu benar atau tidak? Benar bukan? Saya bukan omong kosong, tetapi menurut jurnal yang telah ditulis oleh Olga pada tahun 2010 telah mengulas tentang kekaburan dalam komunikasi manusia dari segi puncak-puncaknya,
akibat dan langkah penyelesaian. Bagi saya, isu ini tidak terlalu ketara dalam percakapan, tetapi isu ini kita boleh lihat kesannya pada komunikasi dalam media sosial. Kita boleh lihat penggunaan bahasa selanga yang keterlaluan serta tanda baca yang bertaburan dalam suatu ayat. Tata bahasa yang tidak tersusun juga menjadi salah satu isu terbesar dalam dunia media sosial pada hari ini. Kajian mendapati bahawa segelintir pelajar yang kurang pendedahannya kepada bahasa Melayu standard akan mengalami kesukaran mendengar dan bertutur dalam bahasa Melayu. Akibatnya, mereka akan menjadi pendengar mungkin pasif dan kurang memberi respon terhadap maklumat yang diterima. Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, dilihat dari sudut yang berbeza, kerancuan juga mungkin akan memberi kesan terhadap penuturan seseorang. Misalnya, apabila seseorang merasakan bahasa yang digunakan tidak atau kurang baku dan bercampur aduk, mereka mungkin malu dan takut untuk berkata-kata. Kajian oleh Chiu dan Jalil pada tahun 2008 menunjukkan bahawa pelajar yang lemah dalam kemahiran mendengar dan bertutur lebih suka untuk menjadi pendengar pasif dan kurang bersuara. Hal ini dapat dilihat pada hari ini guru-guru belum menghadapi beberapa masalah pelajar yang sukar untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Akibatnya, peluang mereka untuk bertutur dan menyuarakan pendapat semakin terbangun kerana mereka tidak yakin pada diri sendiri. Oleh itu, semua pihak perlulah mengambil langkah proaktif dalam membentuk rentetan ini. Ibu bapa terutamanya perlulah mendidik anak sejak kecil untuk menggunakan bahasa Melayu yang benar dan teratur. Seperti saya kata sebelum ini, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Baiklah penonton, nampaknya sudah selesai pendapat saya sebentar tadi. Kita sudah sampai ke penghujung mahu bicara forum kita pada pagi ini. Semoga perkongsian saya sebagai moderator beserta dua sahabat panel saya akan menjadi pedoman dan akan menjadi panduan kepada kita semua sebagai pendengar. Saya akhiri mahu bicara forum kita pada pagi ini dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada tersilap bicara.